RU tu tak ada memihak pada pekerja. Ramai yang tengah cakap Akta Pekerja Gig akan merugikan drivers dan riders. Aku faham kenapa ramai yang rasa risau bila dengar benda-benda macam ni. Sebenarnya Akta 872 ni fokus untuk perlindungan pekerja gig, bukan untuk sekat kebebasan orang bekerja. Contoh caruman sok-sok, dia berfungsi kalau berlaku kemalangan ke benda-benda yang tak diingini masa korang bekerja, so korang boleh claim dengan perkeso. Yang penting flexibility kerja masih kekal, korang boleh adjust timing korang untuk bekerja. Cuma bezanya sekarang ada sistem perlindungan yang lebih jelas dan sah. Grab telah bekerjasama dengan kerajaan termasuk perkeso lah untuk memudahkan pendaftaran dan sistem ni berjalan lancar untuk buat caruman. Jadi isunya Akta ni bukan tak menguntungkan kepada drivers dan riders. Dia ada benefit dia. Dia lebih membina jaringan keselamatan untuk pekerja gig semua, okey? So korang setuju yang mana satu? Komen kat bawah. And jangan lupa klik link ni untuk korang faham lebih jelas tentang Akta Gig ni, okey? Akta 872. Siap.